Hati-hati ya makcik. Jalan di sini sibuk. Banyak sangat kenderaan laju. Tapi kenapa aku masih kecewa dengan diri aku? Ahmad, kau keluar dulu dari kereta ni. Abah tak sempat. Ahmad, Abah tak boleh keluar dari kereta. Tolong Abah. Ahmad. Abah, jangan tinggalkan Ahmad. Ahmad tak tahu nak buat apa. Abah, Ahmad minta maaf. Ahmad tak boleh selamatkan Abah. Sedihnya tak. Ahmad orang yang tak berguna. Ahmad boleh selamatkan Abah kalau Ahmad tahu berenang. Ahmad dah menjadi rela. Ahmad ingin selamatkan orang lain. CPR adalah satu teknik menyelamatkan nyawa mangsa yang tidak sedarkan diri. Setia. Berbakti. Kau kena buat betul-betul. Ini bermain dengan nyawa. Mungkin dengan teknologi AI, boleh menyelamatkan lagi ramai nyawa. Tanya. Halakan kamera telepon ke tempat kejadian, AI akan bantu analisis. Inilah vaksinasi cuci dokter. Terima kasih dokter, saya akan bangunkan aplikasi ini untuk kebaikan bersama. Wah, dapat sambutan luar biasa. Ada kes yang boleh menyelamatkan nyawa. Alhamdulillah, akhirnya berjaya juga siapkan aplikasi Sahabat Cemas. Akhirnya impian aku tercapai. Aku tidak lagi merasa kecewa. Ayah, pengorbananmu tidak sia-sia. Kerana ayah, ramai lagi yang mendapat peluang kedua. Kekecewaanku kini menjadi harapan untuk semua.